Assalamualaikum gang. Okey, dekat depan saya ni ada satu set PC custom gaming lah. Untuk custom kali ni harga bajet sekitar RM4,300 sahaja. Okey, untuk dia punya CPU dia pakai dekat sini Ryzen 5 5500 series. Pair dengan A520 ATX 50608GB. Okey, untuk power supply dia 550W. RAM dia dekat sini 16GB RAM DDR4. Jadi kita nak pasang untuk PC ni sebab customer pun masuk order semalam, dia kata tak cepat pun. Jadi kita nak pasang terus lah. Jom boleh tengok pemasangan video. Nice like pemasangan. Jadi inilah dia PC kita pun dah siap pasang. Kita tengok kat dalam. And then kita punya kabel management. Simple saja. Okey, tak ada masalah. Okey, asalkan PC ni hidup. Dan kita nak start lah. Start hidup ataupun tidak. Okey, kipas ada. Lampu pun ni ada semua lah. Okay, untuk lampu dia ni dia boleh tukar. Okey, boleh tukar color. Okey. Itu sahaja pemasangan PC custom daripada Poya. Yang mana bila nak dapatkan PC package gaming ataupun PC office, boleh saja keluarga Poya. Okey, kita berjumpa lagi di next video. Bye bye guys.